Selamat pagi pakcik-makcik semua. Apa khabar pagi ni? Dah sarapan pagi? Kepada pakcik-makcik yang tengah sarapan tu, saya ucapkan selamat sarapan pagi. Dan kepada yang belum, jangan lupa sarapan ya. Yang makan ubat tu, jangan lupa makan ubat tau. Semoga semuanya sihat walafiat hendaknya di pagi hujung minggu ni. Okey, bagi memulakan hari minggu yang ceria ini, marilah kita sama-sama menadah tangan dan memanjatkan doa. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa kami, satukanlah hati kami dan jauhkanlah dari sifat yang merosakkan ukhuwah. Kurniakan kami takwa, sinari jiwa kami dengan cahaya syurgamu. Jadikanlah hari ini penuh rahmat dan keberkatan darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berhujung minggu semua. Bye. Take care.